Ya, tahu. Tapi rasa macam ada orang picit. Mengada. Betul ni, nak saya picit, okey? Tak ada masalah. Aduh! Sakit! Umi, Sayang. kenapa tu? Aduh! Cakap. Umi! Allahu Akbar. Umi, macam mana boleh jatuh ni? Aduh ni! Bangun. Boleh ni? Boleh. Allah! Tak ni. Umi nak ambil ketik kuku. Nak potong kuku kaki lah. Kenapa Umi nak kena ketik kuku malam-malam ni? Besok je lah, Umi. Alah, biarlah. Tak ada siapa pun kata tak boleh potong kuku kaki ni malam-malam. Tak apalah, bagi ketik kuku tu. Reza, tolong. Tak apalah. Pergilah berehat. Zara, boleh tak tolong potong kuku kaki Umi? Boleh. Biar Zara tolong ketipkan. Coba pagi saya keluar dulu. Okey, Umi. Alhamdulillah, dapat juga Umi luangkan masa dengan Zara. Sakitlah jatuh tadi. Aduh, lepas ni kena sapu minyak pula. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tak apalah. Umi ni. Tak apa. Umi, tak apa. Zara sikit je ni. Zara sambung, ya? Maaf tau, Umi tak sengaja. Tak apa. Umi ni. Buat semua tak kenalah.